Para tahu jalan-jalan, episod yang ke-20 kini tiba di Seremban. Palm City Seremban. Kita cari bilik kita 812. Hujung-hujung kan? Ni hujung kita ni. Tak hujung. Kau jangan jadi Rizky Hindu lah dia. Okay, kali ni sekali je. Welcome to welcome to home. Weh. Tak payahlah sepatutnya. 90. Tak apalah. This is our room. Perjalanan kita tadi tolak daripada Kuantan pukul 6 sampai Temerloh, Dania pukul 7 dan sekarang sampai ke Seremban pukul 9.30, check in pukul 10. Dah molek. Kali ni kita orang pergi asing dengan tim sebab ada perkara-perkara yang perlu diselesaikan. Apa-apa pun Liga Super Tinggi 9 menentang Seri Pahang di episod Malam Tahu Jalan-Jalan yang ke-20. Dah lagi sambung lagi. Time to rest. Tak ada apa yang menarik untuk malam ini kerana perlawanan adalah hari esok. Dan kita nak cari penyokong-penyokong Pahang yang berada di Stadium Paroi hari esok untuk Pala Tahu Jalan-Jalan episod yang ke-20. Hari tu tak jumpa pemenang. Mana tahu yang episod ke-20 ni jumpa pemenang. Bagi perlawanan Liga Super, Negeri Sembilan menentang Seri Pahang FC. Perlawanan pertama itu di Temerloh, Negeri Sembilan menang 2-0. Macam mana untuk perlawanan esok? Segala-galanya akan kita saksikan esok. Jadi hari ni ada 4 bantai tu. 4 bantai. Kita dah ni 4 bantai weh. Tengok, kena kepung 4 bantai. Dan nak cuba habiskan Hikayat Si Kembar 3. Daripada Muhammad Faizul Lizam. Daripada Penamas Production. Agaknya dapat nak habiskan ni. Macam susah juga nak habiskan. Badan pun dah lemau ni. Tapi segala-galanya hari esok. Untuk morning walk di Palm City Hotel Seremban. Selamat malam. Bye-bye. Selamat pagi Soromban. Akhirnya hari ini kita adalah hari perlawanan di antara Negeri Sembilan menentang Seri Pahang FC di Stadium Star of Paroi. Untuk kita teruskan Pala Tahu Jalan-Jalan episod yang ke-20 mencari pemenang bagi teka gol setiap perlawanan. Masih belum dapat pemenang-pemenang yang betul-betul untuk meneka gol untuk perlawanan yang kita adakan. Jadi hari ini kita akan mencari lagi penyokong-penyokong Seri Pahang FC dan kalau tak jumpa juga kita akan cari penyokong-penyokong mana saja penyokong yang memakai jersey ataupun yang memakai identiti negeri atau kelab yang mereka wakili. Untuk perlawanan hari ini kita akan sedikit struggle. Mungkin Coach Fandi nak menyimpan kekuatan pergi menentang Sabah bagi semifinal pertama minggu hadapan di mana Adam Nur Azrin tidak bersama kita, Azam Aziz pun tidak bersama kita, mahupun Manu Hidalgo pun tidak bersama kita kerana Manu Hidalgo dia cuti kahwin. Azam ada injury sikit ke ankle dan Adam Nur Azrin dia ada injury sikit dekat bahagian pinggul. Jadinya apa-apa pun tempat Adam Nur Azrin pastinya kita ada pengganti seperti kita ada Alex, kita ada Fadisas, kita ada Hasnul. Tempat Azam pun kita dah ada pengganti, kita ada Baim, kita ada Cik Gunan, kita ada Aguero, kita ada Saiful Jamaluddin. Dan tempat Manu Hidalgo, kita ada Bakiuddin Sasuddin, kita ada Saravanan, kita ada Sean dan tak ada isu. Skuad Seri Pahang kali ini ada isu kalau key player mereka tidak dapat beraksi kerana mereka semua adalah key player. Kalau mereka berdisiplin dengan apa sahaja tindakan dan bijak di atas padang, kemenangan pasti jadi milik mereka. Tapi itulah, banyak lagi isu-isu yang perlu kita berkatakan. Tapi tadi aku dah cakap, hari ni kita nak kupas tentang medik sebenarnya. Tapi tengok keadaan. Medik kita tak nak ganggu hari ni. Medik tengah bertugas untuk massage player-player, untuk checking kalau ada injury dan sebagainya. Pala Tahu Jalan episod ke-20 akan diteruskan apabila kita sampai ke Stadium Star of Paroi pada
petang nanti. Jumpa lagi sebelah petang. Kalau tahu jalan-jalan episod ke-20 dah sampai di Star of Paroi. Dalam suasana yang agak suram. Biasa waktu maghrib, hari Jumaat, jam pun baru 7. 7.30. Kita main pukul 9 hari ni. Lupa, dah lama tak main pukul 9. Asyik main pukul 8 suku. Tapi sebenarnya liga kita ni sedapnya 8 suku. Dan suku apa setengah waktu relevan. Kan elok je. Sebabnya memanglah kita nak menghormati azan, menghormati solat isyak. Tapi terfikir habis game pukul 11 balik kalau jalan jauh tu, kalau jalan macam Seri Pahang ni. Kalau jauh-jauh pun dia tetap balik. Ramai tanya, tidur lagi ke kan? Ada. Sabah Sarawak tu, kalau ada jalan darat, Hari ni ke balik? hari ni juga balik. Habis game balik. Balik. Tak ada hari ni. Cuma mungkin satu lagi sebab faktor liga kita dia dah suram lah. Liga kita dah suram. Kalau tidak dulu-dulu, time-time ni dah kecoh dah sebenarnya. EA belah sana, atas Jang belah sana. Oh, lepas tu lah. Patutnya tak boleh tadi. Sepatutnya liga tak boleh macam ni. Tak boleh Tak boleh. Tak boleh. MFL kena buat sesuatu lah. MFL kena buat sesuatu. Kalau nak Liga Malaysia ni, season baru nanti, tahun depan nanti, bukan tahun depan lah. Season 25 nanti. 5, 25, 26. 20. Kena buat satu. Korang tak boleh goyang kaki. Tak tahulah apa perubahan yang berlaku sekarang, tak tahu. Kita semakin merundum sekarang. Bukan yang makin baik, makin merundum. Dengan isu-isu yang ada, drama-drama yang ada dah satu hal. Tapi liga kita sendiri. So, disebabkan liga kita jadi macam ni, JDT pun berdebar tau. Berdebar sebab diorang mungkin akan jadi masalah bila dia nak bermain di liga yang lebih atas. Ya apa pun, untuk hari ni kita nantikan keputusan dan teka bola. Kalau ada penyokong yang ada hari ni, kita cari penyokong kejap. Kalau ada, adalah. Tak ada, macam mana? Episod kalau tahu jalan-jalan ke-20 ni, macam tu je lah. Okay? Jom kita cari penyokong. Okay? Kita jumpa seorang penyokong Pahang yang setakat ni dia follow semua game-game Pahang. Okay? Sebenarnya brother ni, dia somebody dalam squad Pahang waktu masa dahulu. Orang kata legend lah. Wow. Kalau kata jalan tu legend. Siapa lagi legend? Kalau player, siapa lagi legend? Tak cakap ingat. Pemain. Wah, kami. Kami lagi. Kami lah. Okey, yang Jahrama. ramai. Yang projek betul-betul ingat siapa? Ni Koji. Oji lagi. Kami lah tu. Dalam ramai player yang projek jaga kan. Tengok. Ni, babysitter untuk player tau. Bukan cakap orang, babysitter untuk player. Okay, dalam ramai player Pahang yang pernah di bawah jagaan projek. Siapa yang paling susah sekali projek nak jaga? Tak ada. Semua senang jaga. Tak ada. Tak ada yang susah. Tak ada yang susah. Yang paling senang sekali? Yang paling senang sekali? Paling senang. Ha. Saya lah senang. Player yang paling senang projek nak jaga. Yang paling baik lah. Import ke tak ada import? Tak kisah. Semua sekali tu semua senang. Mudah. Ya. Oi, betul-betul macam hati lah pula jawapan ni. Okey, macam saya ada konten. Ada kontes untuk teka bola. Jadi kalau menang dapat hadiah. Untuk perlawanan hari ni. Negeri Sembilan lawan Pahang. Berapa keputusan? Hari ni? 2-0. Siapa dua? Pahang 2. Pahang dua. Hari tu kat Temeloh kita kena 2-0. 2-0 ni je balas balik. Alah balik. Pahang 2-0. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, kalau betul, kita dapat hadiah. Okey. Okey, kalau tadi adalah legenda dalam pasukan Pahang yang kini menyokong pasukan Pahang, ke mana sahaja pasukan Pahang beraksi, berada tadi akan ada. Termasuk juga dengan berada yang sentiasa mengenakan tengkolok di kepalanya. Ada cerita tentang berada ni. Masa tu tahun lepas, tahun bila Pahang ada buat main dengan Tekad Terengganu, 4 penjuru. Okay. Tahun 2022. Masa tu, game pertama, dia penyokong datang dengan abang ni sekali. Okay. Dan dia orang balik. Tapi abang ni stay kat Terengganu. Hari last game baru dia balik dengan tim, dengan penyokong yang lain. Maksudnya kat mana abang tidur? Tidur hotel murah ni. Tidur hotel murah. Tapi kenapa abang buat keputusan macam tu? Sebab satu sebab Terengganu dah lama tak jejak. Oh. Tapi 3 game juga abang stay sana kan? Hari last tu baru abang balik kan? Itulah dia.
Jangan dikirakan usia, jangan dikirakan siapa berada ni, jangan dikirakan dia kerja apa. Tetapi sebabkan jiwa dia tentang bola sepak negeri Pahang membuatkan beliau menjadi seorang yang luar biasa dalam industri menyokong. Industri tu menyokong bola sepak Malaysia. Jadi bang, saya ada buat kontes teka bola untuk pada tahu jalan-jalan ni episod yang ke-20. Okey. Untuk perlawanan pada malam ni bang, keputusan abang rasa berapa? 2-0. 2-0. 2 kepada Pahang. Ya. 2-0 kita ada 2 orang yang teka 2-0. Di mana perlawanan pertama dulu kita kena 2-0. Ni dia balas balik. Balas balik Okey baik. Last daripada abang, ucapan kepada semua pemain-pemain di Pahang. Hogoh, Pahang, Hogoh. Hogoh, Pahang, Hogoh. 2. Hogoh, Pahang, Hogoh. 3. 3 kali Hogoh, Pahang, Hogoh. Yang penuh semangat daripada mulut dia keluar, tak daripada bermula daripada hati. So, anda bagaimana? Tepuk nada. Tanya saya. Thank you bang. MFL, come on lah. Game hari ni hari Jumaat. Hari kerja lagi. Tolonglah banyakkan. Tak salah pun nak buat hari kerja. Tapi banyakkanlah hari cuti. Macam mana penyokong nak datang kalau dah jauh-jauh? Jangan letakkan semua sekali penyokong boleh orang kata redha dengan nak pergi menyokong. Kita nak suasana bola sepak kita ni meriah. Jadi fikirkan baliklah jadual yang korang dah tetapkan. Bagilah cun-cun sikit. Betul tak dapat dinafikan. Orang kata apa? Nak sama jadual dengan FIFA lah, dengan AFC lah, apalah kan. Tapi sebelum-sebelum ni pun banyak je game-game hari cuti. Selit-selit je lah hari kerja tu. Sekali-sekala kan. Tapi kali ni aku tengok trip untuk jadual terlalu banyak hari kerja lah. Korang kena terima lah. Dan sebenarnya bila penyokong datang, itu dapat membantu kelab dari segi kewangan. Tapi kalau ada penyokong tak datang disebabkan jadual yang mungkin membebankan mereka, susah agak. Takkan kisah orang kena berhenti kerja, orang nak ambil MC banyak-banyak, akan kembali. Amolah, fikirkanlah sikit. Penat jerih penyokong-penyokong ni. Sampai tongkolok ni tak tanggai tau. Sampai baju ni tak pernah tukar tau. Tongkat ni tak pernah basuh tau. Tongkat ni basuh. Okay, jadi kepada MFL, haraplah season akan datang perkemaskan jadual bagi menyenangkan para penyokong untuk hadir bagi memeriahkan suasana Liga Malaysia. Sebab korang cakap bola kita liga kita, rumah kita. So macam mana lagi tim nak seru penyokong. Okay, korang kena bantu juga. Kita nantikan perlawanan pada malam ni. Tewas dengan pasukan yang mempunyai 6 mata, 1 kemenangan, 3 seri yang lain kalah. Dan kemenangan itu hadirnya di Temeloh menentang Seri Pahang. Hari ni dia menang lagi dengan Pahang. Sekarang ni Pahang ni badi dengan Negeri Sembilan ke? Dan Negeri Sembilan hanya boleh menang dengan Pahang je. Yang lain semua bye-bye. Kecewa kita dah leading tetapi tak dapat nak menyelamakan kemenangan. Dengan nombor 2 terbawah ni, dengan nombor 2 terbawah. Cerita tu aku faham. Mungkin coach nak simpan player untuk menjelang semifinal menentang Sabah. Tapi kita bukannya berada di kedudukan yang baik dalam Liga Super. Kita perlu memperbaiki liga kita, kedudukan kita. Barulah seronok. Buat apa dah kita nak simpan lagi? Sebelum ni kau tak nak simpan pula. Kan? Tak nak rotate pula. Aku tak salahkan pemain yang main hari ni, aku tak salahkan apa. Tapi macam coach dah beri peluang, bagilah korang tu buatlah yang terbaik. Contoh cikgu Asnan ni memang grade A. Sarah memang grade A. Dia tunjuk kau. Macam cikgu Asnan dia tak risau dah, dia memang banyak minit permainan dengan bawah 23. Okay? Tapi player-player yang baru balik bercuti, berada dalam keseluruhan utama, apa kata untuk separuh masa pertama full swing dengan first E yang memang dah ada minit permainan, yang ada fitness. So masa kedua nak tukar-tukar lah. Dan kita mungkin kekangan lagi dengan Azam yang injured kat ankle, Adan Azam injured kat pinggul.
Bakio dia Sasude yang suspend, Manu yang cuti kahwin. Pemain yang ada cloud lah. Kenapa kita nak bagi owner happy. Bila owner happy, dia dapat selesaikan semua masalah. Bila owner tak happy, nak selesaikan macam mana masalah? Betul tak? Jadi terima kasih kepada penyokong-penyokong yang hadir, yang sudi datang jauh-jauh daripada Kuantan, memberi sokongan kepada pasukan tercinta. Inilah realitinya, bola sepak itu memang kejam. Sememangnya atas kertas, Seri Pahang FC adalah satu pasukan yang hebat, dengan pemain-pemain yang berwibawa. Tapi bila di atas padang, sekiranya bertukar. Apa silapnya Pahang? Korang komen kat bawah. Okay, siapa yang belum subscribe YouTube Uncle Bayugo, tolong subscribe. Siapa yang belum follow Uncle Bayugo kat TikTok, tolong follow. Like, share dan komen banyak-banyak untuk bagi Paletau jalan-jalan semakin berkembang dan memberi bantuan kepada Uncle Bayugo berkembang di alam maya. Love you all. Nanti kita buat party giveaway. Alright. Jumpa di Paletau Jalan-Jalan episod yang ke-21. Sabah. Ne 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 ne